Muhammad ajar tawasul. Tiba-tiba mu kata orang tawasul tu je syirik. Ya Rabbi, pelik sungguh ajaran dia. Ada seorang sahabat buta mari temu dengan Nabi. Nabi mari ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah. Doa kat hamba biar celak ya Rasulullah. Hamba buta payah hidup nak pakai payah, nak jalan payah. Katanya Rasulullah, hamba wi dua pilihan. Kalau mu sabar boleh pahala banyak. Tapi kalau mu nak suruh aku doa pun boleh. Katanya orang buta tu ginilah ya Rasulullah, betul lah boleh pahala banyak, tapi hamba rasa takut jadi payah pula. Doa kat hamba biar jelek. Katanya Rasulullah, mu ambil semaya dua. Ambil semaya molek, semaya dua rakaat. Lepas semaya dua rakaat, aku ajar doa ni. Nabi pun ajar doa. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah. Ya Allah, aku bertawakal, aku minta dengan kamu. Dan aku hadapkan doa aku ni kepada kamu dengan berkat binabiyyika Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad. Apa sebut juga Nabi Muhammad? Doa direct sebut nama Tuhan. Apa sebut Nabi Muhammad? Tuhan Nabi Muhammad ajar syirik ke? Binabiyyika Muhammadin Nabi rahmah. Dengan berkat Nabi Muhammad, Nabi yang penuh kasih sayang. Ya Allah ya Tuhanku, perkenankan doa aku. Ya sapu tu perut celak. Buka mata celak. Lepas tu Nabi Muhammad ajar syirik ke? Ni mari mana ni ajar tauhid? Tauhid planet Pluto mana? Jadi berkeliru masyarakat dengan pengajian tauhidmu ni. Pelik sungguh. Dalam Al-Quran, bukan kata tawasul dengan Nabi Muhammad saja. Cerita Bani Israel. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Bani Israel ni ada satu benda yang dia guna untuk kemenangan. Bani Israel ni dia kalau perang dengan siapa-siapa dia akan menang. Dengan syarat ada satu benda dengan dia. Apa dia? Tabuk sakinah. Tabutu fihi sakinatun. Tak dia nak perang, dia akan letak tabuk tu. Depan dia akan pikul. Tak ada tentera mana akan boleh lawan benar Bani Israel. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tabuk tu mari, malaikat je punggah. Malaikat je ambil. Kalau benda syirik, orang tawak kerja lagu tu. Perang minta tolong dengan Tuhan lah. Bapa duk bawa, duk pikul tabuk, duk pikul bekas, duk pikul. Jadi Al-Quran mengajar, Nabi Muhammad tak tegur, Allah Ta'ala tidak tegur benda lagu tu. Benda boleh, benda gapo. Kepada Allah Ta'ala, seperti masjid-masjid tempat berkat, kubur-kubur Nabi tempat berkat. Pokok dia duk marah ke jejak Rasul. Dulu ke TV3 waktu bit satu rancangan dipanggil jejak Rasul deh. So ke kita nak buka puasa tu ke, bunyi muzik jejak Rasul tu lah tengok. Bukan kita tengok jejak Rasul tengok kita lah, munggu kita tidur. Dia balik tengok, bentar kita tengok dia, bentar dia tengok kita. Pok dia tak panggil jejak Rasul, dia panggil jejak kubur. Pok dia marah benar aku TV3. Dia kata bukan tajuk jejak Rasul. Semua kubur belaka. Pasal apa dia boleh temu dengan Nabi Adam? Otak kalau tak lu tu, jangan payah kita kata. Payah kata tajuk jejak Rasul. Tapi semua tunjuk kubur belaka. Gizarah kubur tu gitu ayat. Tu panggil jejak kubur. Ini ayat kau dia. Tak puas hati tu. Dia nak suruh risal dengan Nabi Adam. Jejak Rasul gitu apa semua Nabi Adam. Anjay dia mau kecek weh. Kalau jejak Rasul gitu sungguh anjay. Memang rancangan tu pecah panggung. Ziarah Nabi Idris, dia jumpa Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa. Dah lah ni jumpa di kubur lah. Mungkin tak ada belakang dah, okey. Pelik sungguh. Dia buat nyanyi tu dia, bukan jejak Rasul, jejak kubur. Kata saya ni duduk pergi berdoa situ pula. Tahu payah nak kecek dengan orang baik, kita kecek dengan orang kampung, orang nak dengar kata. Orang jenis sebuah salah dia panggil, orang tengah mabuk. Bagai tengah mabuk panggil. Orang ni panggil semaya ajak rokok je dah ni. Maya ajak rokok. Kelik kapung nampak alin tu.
Nak tak depan nampak budak ni nampak tak ngaji. Nak tak belakang nampak ugoh. Jadi jemaah ni nampak di belakang serba besar sekali. Tak ugoh kata. Tak depan nak tak depan kau nak tak belakang duk musorak. Tak depan dia. Moga dia nampak aling tak depan. Akak takbir Allahu akbar nyorokok maya-maya. Kata. Tok Bilal senyap dah kata. Tak imam kata lagu mana rokok. Sudah. Dia pun perasa orang tak rokok, dia pun bikah balik mula. Maya sudah. Tak Bilal cumik. Kata bakpo rokok semaya sini. Dia kata tak apalah. Tok Bilal tak apa kata. Semaya gitu-gitu hamba ni. Semaya paling khusyuk sekali tu. Doa dia kena rokok. Lepas Tok Bilal tak apa, tak ada hubungan dengan si mati. Hamba tok tua, hamba mati. Kena rokok. Nampak? Tok Bilal pakai kena lipat ke buat cik tu, pakai buat senyap gitu ya. Tu kata sebuah salah, nyakit sebuah salah ni. Nak kata aneh lajak dok, nak kata tak ngaji, nampak supaya mengaji. Nampak macam budak intelek. Ngaji. Duk belek Facebook, duk belek apa dia? Duk baca dalam internet. Nak kata bodoh sangat, nampak ada maklumat kecek. Nak kata tak ada maklumat, tapi maklumat maklumat Wahabi saja. Tapi nak kata ke mana? Dia panggil sebuah salah lah ni. Tu jadi sebuah salah. Duk mengajar berok. Duk mengajar berok. Pening kepala. Adrihah itu. Adrihah ni kubur dah. Doreh, asal kata doreh, maknanya kubur juga. Disunat kepadanya. Sunat kita pergi tempat-tempat lagu tu untuk berdoa. Kerana pada tempat-tempat tersebut itu terlebih diharap pada diterima ke doa daripada yang lain daripada tempat tu. Kita nak doa rumah kita pun boleh, tapi kalau doa tempat-tempat lagu tu di Multazam ko Seloremah tu, dalam Hiji Ismail ko, di ikulah belakang makam Ibrahim. Tu antara tempat-tempat mustajab doa. Jadi tempat ni tak sama dia awal-awal sebagaimana manusia tak sama. Ada manusia ni ahli sunnah, ada manusia ni Wahabi, ada manusia ni Syiah, ada manusia ni Khawarij, ada manusia pakar, ada manusia tak pakar, ada manusia ni mudarat orang. Begitu juga tempat, begitu juga tumbuhan. Ni kita kecek tajuk kelebihan kayu gemungga punya marah ke demo. Kayu ni sama belaka, putus kayu, supong dengan 2 pak kayu staging tu. Ambil puk atas kepala. Ada kayu ni jadi racun, ada kayu jadi penawar. Ya lagu tu juga tempat ni. Ada tempat kita pergi jadi juruh muka. Ada tempat pergi galak ni, miau, disco. Yang jadi tak faham kau. Adakah benda ni sama saja? Kejadian tu lagu tu kau. Pelik sungguh kata. Supo belaka. Siapa dia ajar supo? Cik demo ajar supo. Nabi Muhammad ajar tak supo manusia ada hak ni kelebihan ada ke apa. Tempat ni ada hak mulia ada tak mulia. Bulan puasa lebih mulia daripada bulan lain. Supo belaka. Ustaz nampak aja ngajar, nampak macam ngaji. Supo belaka ambil pin buting dengan kayu. Demo lebih kurang putus kayu. Dia kata, dok. Kalau supo belaka demo supo lembu. Demo sedap kata hamba supo lembu. Dah, supo belaka ke makhluk belaka. Hamba profesor. Cakap profesor lembu. Demo kecek lagu tu malu hamba. Demo ngam ke supo ke manusia makhluk belaka. Hamba tak boleh terima. Hamba ngaji boleh profesor cakap demo wi lembu kat hamba. Hamba jadi goni